Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Puan Hafizah dan juga rakan-rakan yang sedang menonton. Jadi di dalam video ini saya akan membentangkan tentang implikasi pelaksanaan aktiviti permainan terhadap perkembangan sosio-emosi kanak-kanak yang merupakan tugas yang ketiga dan tugas yang terakhir bagi kursus sosio-emosi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Aiman Fikri bin Zairi, daripada kelas D7, merupakan pelajar PISAP Ambilan Ogos 2024. Jadi dalam video ini saya akan bersama-sama dengan seorang lagi rakan saya, iaitu saudara Haris Syafiq bin Kifli. Jadi kami berdua akan membentangkan tentang implikasi pelaksanaan aktiviti permainan terhadap perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. Jadi berikut merupakan isi kandungan yang akan kami bentangkan sebentar sahaja lagi. Seperti yang tuan-tuan dan puan boleh lihat ataupun rakan-rakan boleh lihat. Yang pertama, kita akan bersama-sama menelusuri satu persatu. Yang pertama, kita akan mendengar tentang pengenalan. Yang kedua, kita akan mendengarkan tentang hasil dan kaedah permainan produk. Kemudian kita akan bergerak kepada penilaian produk dalam 3 aspek, iaitu kekuatan, kelemahan, tindakan susulan ataupun cadangan penambahbaikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga lampiran ataupun bukti gambar simulasi yang telah kami lakukan. Jadi untuk pengenalan hasil dan kaedah permainan produk dan juga dari segi kekuatan produk akan dibentangkan oleh saya, manakala yang selebihnya akan dibentangkan oleh saudara Haris Syafiq, merupakan rakan tugasan saya bagi tugasan ini. Jadi baiklah, untuk pengenalan. Jadi bagi tugasan ini kami telah menghasilkan satu produk ataupun bahan bantu mengajar BBM yang menggabungkan 2 kursus dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, iaitu kursus sosio-emosi dalam pendidikan awal kanak-kanak dan juga pembelajaran bahasa awal kanak-kanak. Jadi produk ataupun bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan ini kami berikan nama sebagai papan jejak huruf yang menggabungkan bidang sosio-emosi dan juga bidang bahasa. Jadi kita akan lihat satu persatu tentang fungsi ataupun bahan yang digunakan dan cara penggunaan produk ini. Jadi papan jejak huruf ini telah dibina ataupun telah direka yang bertujuan untuk memperkenalkan tentang jenis-jenis perasaan kepada kanak-kanak. Yang kedua ialah untuk memberi pengetahuan tentang jenis perasaan dan perkataan yang betul mengikut gambar perasaan yang berlainan. Dan yang terakhir adalah untuk mendedahkan tentang kepentingan mempunyai dan mengenali perasaan. Jadi mengapa kami memilih 3 ini sebagai tujuan kami? Jadi kerana di dalam bahan bantu mengajar kami ini, kami memfokuskan terutama sekali tentang perasaan ataupun tentang emosi kanak-kanak. Jadi kami bertujuan untuk mendedahkan kanak-kanak tentang jenis-jenis emosi yang mereka perlu ketahui, dan ataupun setengah daripada mereka mungkin telah ketahui namun belum arif ataupun betul-betul faham tentang sesuatu emosi itu. Jadi seperti kita tahu, emosi ini datang ataupun ada dalam pelbagai aspek. Contohnya jenis-jenis emosi seperti sedih, gembira, marah, teruja, bangga dan sebagainya. Jadi kami mengambil inisiatif untuk menghasilkan produk ini kerana ini bertujuan untuk memberikan pendedahan sekali lagi kepada kanak-kanak dan juga untuk memberikan pengajaran ataupun memberikan pengetahuan dan juga kepentingan untuk mempunyai dan mengenali jenis-jenis perasaan ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak supaya apabila mereka tahu ataupun mereka didedahkan dalam usia awal, nanti apabila mereka jejak ke alam persekolahan sekolah rendah, mereka telah mengetahui dan mungkin lebih arif dan mungkin mempunyai pengetahuan asas tentang jenis-jenis emosi yang perlu mereka ketahui dalam kehidupan mereka. Jadi kita akan bergerak kepada bahan yang telah kami gunakan untuk menghasilkan produk kami ini, iaitu papan jejak huruf. Jadi berikut merupakan bahan-bahan itu, iaitu papan polystyrene, pelekat velcro, gambar emoji perasaan, kad label, hiasan dan juga cat sembur. Jadi bahan-bahan ini digunakan
yang boleh dikatakan agak menjimatkan kos, tidak melebihi bajet ataupun tidak terlalu mahal untuk seseorang guru menghasilkan bahan bantu mengajar seperti ini. Jadi saya rasa bahan-bahan yang digunakan ini sangatlah efektif dan sesuai untuk digunakan kepada kanak-kanak. Jadi berikut saya akan terangkan tentang cara penggunaan. Yang pertama, guru sebagai set induksi, guru bertanyakan tentang jenis perasaan kepada murid-murid. Yang kedua, guru memperkenalkan tentang papan jejak huruf, iaitu bahan bantu mengajar yang telah direka. Kemudian guru menerangkan tentang jenis-jenis perasaan dan gambar perasaan serta emoji ataupun gambar emoji, contohnya seperti dalam aplikasi WhatsApp yang selalu kita gunakan. Yang keempat, guru meminta kanak-kanak untuk memadankan perkataan mengikut jenis perasaan yang betul. Jadi yang kelima, kanak-kanak diminta untuk mengeja perkataan mengikut jenis perasaan yang telah dipadankan. Dan yang terakhir, sebagai refleksi, guru meminta murid untuk melakukan mimik muka dan ekspresi muka mengikut jenis perasaan yang telah mereka pelajari. Berikut merupakan sedikit sebanyak penerangan ringkas tentang cara penggunaan papan jejak huruf ini. Jadi kita akan bergerak kepada sesi saya akan bentangkan ataupun saya akan sertakan dengan video simulasi yang telah kami lakukan di Prasekolah Bintang. Jadi baiklah, sebagai uji kaji ataupun sebagai salah satu cara untuk kami menguji keberkesanan produk kami ini, kami telah pun mengambil inisiatif untuk menguji dan pun menggunakan bahan bantu mengajar kami ini kepada murid di Prasekolah Bintang. Jadi berikut merupakan gambar-gambar dan juga video yang seperti yang anda boleh lihat di skrin. Jadi kami telah membawa produk kami ini dan meminta pelajar-pelajar ataupun murid-murid di Prasekolah Bintang untuk menggunakannya dengan bimbingan kami. Jadi antara murid yang terlibat dalam sesi simulasi kami ini adalah Hafiz, Dian, Kalish, Umar, Habib dan Ryan. Jadi sedikit sebanyak apabila kami telah melakukan simulasi ini, kami mendapat ataupun kami boleh mengenal pasti tentang kekuatan, kelebihan dan juga kelemahan dan juga apa yang perlu kami menambah baik di dalam produk kami ini. Jadi saya rasa inisiatif ini sangatlah baik untuk dilakukan oleh seseorang guru untuk menguji kaji produk ataupun bahan bantu mengajar yang telah mereka hasilkan, supaya kita boleh mengetahui ataupun menilai sejauh mana keberkesanan produk yang telah kita lakukan. Jadi saya rasa ini penting untuk guru untuk menguji sama ada produk itu berhasil ataupun tidak dengan pendekatan ini, iaitu menggunakan kepada kanak-kanak. Jadi berikut merupakan sedikit sebanyak tentang bukti pelaksanaan produk kami kepada murid di Prasekolah Bintang. Jadi yang seterusnya kita akan ke aspek penilaian produk. Jadi untuk aspek penilaian produk, kita akan membincangkan tentang kekuatan, di mana saya akan menerangkan tentang kekuatan dan kelebihan papan jejak huruf. Seterusnya ialah tentang kelemahan, di mana saudara Haris Syafiq akan menyatakan tentang kelemahan yang dimiliki dalam produk papan jejak huruf. Dan yang terakhir, tindakan susulan ataupun cadangan penambahbaikan juga akan dibentangkan ataupun diterangkan oleh saudara Haris tentang menerangkan dan mencadangkan tentang penambahbaikan untuk produk papan jejak huruf ini. Jadi berikut merupakan kekuatan yang saya kenal pasti ataupun kami kenal pasti di dalam papan jejak huruf kami ini. Yang pertama ialah dapat mendedahkan tentang emosi kepada kanak-kanak. Jadi mendedahkan kanak-kanak kepada jenis-jenis perasaan yang betul mengikut reaksi atau ekspresi muka. Jadi ini penting kerana seperti yang anda dapat lihat sebentar tadi, di dalam bahan bantu mengajar kami ada sertakan emoji ataupun gambar mimik muka ataupun ekspresi muka supaya kanak-kanak ini tahu tentang contoh ekspresi sedih, kami akan sertakan dengan gambar orang sedih, dan ekspresi marah kami akan sertakan dengan mimik muka ataupun perasaan marah, supaya mereka ini kenal pasti dan boleh menyebut gambar marah, gambar sedang marah. Jadi mereka boleh macam ketahuilah macam gambar itu sedang marah dan ada juga perkataan marah. Jadi mereka boleh padankan dengan senang, supaya kadang-kadang ini kita perlu memberikan bayangan kepada mereka seperti gambar supaya mereka lebih senang untuk belajar.
Jadi yang kedua ialah pendekatan pembelajaran pelbagai daya, iaitu multi-sensory learning, di mana aktiviti melibatkan penglihatan seperti contoh gambar, emosi dan juga huruf. Sentuhan, di mana kami sertakan iaitu aktiviti memadankan huruf dengan gambar, dan pergerakan tangan yang sesuai untuk perkembangan motor halus serta gaya pembelajaran kinestetik kanak-kanak. Yang terakhir, reka bentuk menarik dan berwarna-warni, di mana warna latar hijau dan juga biru yang berkilat dengan elemen hiasan seperti awan dan watak kartun menarik dapat menarik perhatian kanak-kanak serta membantu mengekalkan fokus semasa aktiviti berlangsung. Jadi berikut merupakan 3 kekuatan yang kami telah kenal pasti di dalam produk papan jejak huruf kami ini. Jadi yang seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Haris untuk menerangkan tentang tentang kelemahan, maafkan saya, dan juga cadangan penambahbaikan, dan seterusnya akan ditutup dengan kesimpulan untuk pembincangan kali ini. Jadi setakat itu sahaja pembincangan daripada saya akan serahkan kepada saudara Haris. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Syafiq dari kelas Dharma 7. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang implikasi pelaksanaan aktiviti permainan terhadap perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. Berdasarkan kami punya bahan bantuan mengajar untuk aktiviti permainan, kami menggunakan permainan yang bertajuk papan jejak huruf. Sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya dengan lebih lanjut lagi. Jadi nama saya adalah Haris Syafiq bin Kifli, kelas PISMP D7 dengan angka giliran 20251924400154 dengan nombor kad pengenalan 050901141149, dan kursus yang akan saya bentang kepada hari ini adalah bertajuk sosio-emosi dalam pendidikan awal kanak-kanak, PKK 3412, dan nama pensyarah ialah Puan A. Hafizah binti Zaki, dan tarikh menghantar tugasan adalah pada 10 November 2025. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut tentang kelemahan yang terdapat dalam produk atau bahan bantuan mengajar kami. Okey, yang pertamanya adalah susun atur maklumat yang agak padat. Ini kedudukan huruf, gambar dan emoji agak rapat yang menjadikan papan kelihatan sedikit sesak. Jadi ini boleh mengganggu tumpuan kanak-kanak ketika memadankan huruf. Jadi bila dia tengok satu gambar yang dia tak berapa nak jelas susunannya dengan dengan penggunaan tali ataupun benang yang agak tidak tersusun, dapat mengganggu ataupun akan menyusahkan kanak-kanak untuk memadankan gambar manusia yang sedang menunjukkan riak emosi mereka dengan gambar, dengan tulisan perkataan emosi yang betul. Okey, seterusnya kita ada kurang variasi perasaan dan konteks situasi. Jadi walaupun emosi asas disertakan, papan ini boleh diperluas dengan konteks atau gambar situasi sebenar. Contohnya kawan yang menjatuhkan mainan, jadinya maksudnya kawan tu akan marah, supaya kanak-kanak ni akan lebih faham sebab dan cara untuk kawal emosi tersebut. Jadi hal ni akan lebih memudahkan kanak-kanak untuk lihat dan faham apa perasaan atau emosi rakan-rakan mereka ketika itu. Dan seterusnya kita ada keselamatan murid. Ini penggunaan paku tekan yang dijadikan sebagai penanda untuk kanak-kanak memadankan gambar dan perkataan agak berbahaya kerana bentuk yang agak tajam yang boleh. Untuk yang seterusnya kita akan bincangkan tentang cadangan ataupun tindakan susulan untuk menambah baik produk bahan bantuan mengajar kami, ini papan jejak huruf. Jadi untuk yang pertama, kami akan menggalakkan penggunaan pelekat velcro tambahan. Jadi penggunaan pelekat velcro tambahan ni adalah bertujuan untuk menggantikan penggunaan paku tekan yang berbahaya kepada kanak-kanak. Jadi hal ini kerana kemahiran kepekaan kanak-kanak terhadap objek yang berbahaya
adalah masih berada pada tahap yang masih rendah. Dan benda ni bahaya untuk kanak-kanak yang dia tak aware, dia tak sedar akan bahayanya sesuatu benda. Daripada sekecil-kecil kepada sebesar-besar perkara. Macam aku tekan. Seterusnya, kami juga membuat penambahan aktiviti, iaitu daripada permainan asal yang perlu menyuaikan hanya sekali sahaja. Maksudnya hanya gambar emosi dan juga nama emosi tersebut, kepada kami telah menambah dengan adanya emoticon. Jadinya daripada gambar sebenar kepada riak wajah emoticon, dan seterusnya mereka akan letakkan letakkan perkataan ataupun nama emosi tersebut. Jadi benda ni akan buatkan mereka lebih faham, lebih jelas lagi macam mana apakah nama perasaan itu dan bilakah waktunya yang akan terjadi perasaan-perasaan tersebut. Jadi hal ini akan lebih mudahkan murid-murid prasekolah untuk faham, untuk murid kanak-kanak boleh mudah faham terhadap hasil permainan itu. Dan seterusnya kita ada buat penambahbaikan, iaitu susunan gambar. Jadi susunan gambar telah diubah sesuai kepada aturan yang lebih mudah difahami. Kalau sebelum ni, kalau yang pada awalnya kami buat suaikan atas ke bawah, tengah, bawah ke atas. Tapi setelah diubah suai, kami buat dia satu garisan saja, dalam satu bahagian saja, gambar emosi, emoticon dan juga nama perasaan tersebut, nama emosi tersebut. Jadi dengan penambahan emoticon ni dapatlah memudahkan atau memperjelaskan lagi kepada kanak-kanak perihal riak emosi yang terlukis pada wajah manusia. Artinya, sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya pelaksanaan aktiviti permainan melalui papan jejak huruf ini berjaya membantu kanak-kanak untuk mengenal dan meluahkan pelbagai jenis emosi dengan cara yang menyeronokkan serta interaktif. Aktiviti ini bukan sahaja dapat mengukuhkan kemahiran bahasa melalui pengejaan dan padanan perkataan, malah ia turut dapat memperkukuhkan kemahiran sosial seperti bekerjasama, menunggu giliran dan menghormati rakan. Jadi antara pendekatan pembelajaran pelbagai deria yang digunakan turut merangsang perkembangan motor halus, ini pergerakan tangan mereka, dan daya tumpuan kanak-kanak. Mana gambar yang betul, mana perkataan yang betul untuk gambar tersebut. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dari segi reka bentuk dan aspek keselamatan, penambahbaikan seperti penggunaan pelekat velcro tambahan dan susunan visual yang lebih kemas dapat meningkatkan keberkesanan bahan bantu mengajar ni. Jadi secara tidak langsung, aktiviti ni kita dapat buktikan bahawa permainan yang dirancang dengan baik mampu menyumbang secara positif terhadap perkembangan sosio-emosi kanak-kanak prasekolah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Di sini kami sertakan dengan lampiran ataupun bukti gambar kami menjalankan aktiviti bermula dari sebelum penghasilan, daripada perancangan, penghasilan, percubaan bahan bersama rakan-rakan E19 dan E20. Seterusnya percubaan utama pada kanak-kanak prasekolah bintang, dan proses penambahbaikan produk dan hasil akhir penambahbaikan produk.